Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Hari ini kita nak ke Bazar Ramadan TTDI. Bazar Ramadan TTDI. Kenapa? Sebab semua orang cakap overrated kan. Oh, by the way, salam Ramadan korang. Semoga korang semua menyambut Ramadan dengan penuh tenang dan reda dengan... Boleh bang, sila. Kita alright, terima kasih bang. Tu lah, tunggu dia pula. Tak ada hal. Okay bang, Assalamualaikum. Oh yo, dekat depan tu macam penuh ha. Tutup telinga boleh ah? Oyo. Saya tumpang lalu. Dia asalkan kalau aku nak bawa motor ni, kita kalau atas jalan ni kan, kita nak kena make sure orang aware untuk atas kita kan. So thank you Macita. Hoyok. Macam main puzzle siut. Seronok jalan Kelang Lama. Bismillahirrahmanirrahim. Taman Desa, lalu Taman Desa. Okey, baik abang weh, saya terima. Yo. Oh, this takes a lot of focus, bro. I see. Memang jam betul betul lah tu dia cakap. Betul lah tu, dia tak salah in everywhere. Aku rasa aku baru dalam 4 bazar kot. Kat pantai ni dalam ni satu, lepas tu dekat Ulu Langat ada 2, dekat Batu 18 dengan Dusun Anding. Lepas tu dekat Telawi. Dekat Telawi pun ada. TTDI ni aku tak ingat aku pernah pergi atau tidak. Tak apa bang, mak masuk dulu. No issues. Memanglah jalan abang. Saya mencilok dari tepi. Hari serba Ramadan. Kurang gena. Sini kanan masuk kiri. Basically, I don't know where I'm going, but let's go with it. Oh, kat sini kena tutup telinga balik lah. Bahaya tu, tapi tak apa, sila teruskan dulu jalan anda. Yeah. So itulah dia. Bazar Ramadan TTDI, Bazar Ramadan TTDI. Saya pun tak ingat lah bahawasanya saya pernah pergi ke tak. Jom main teh. Bang, besarnya rumah bang. InsyaAllah tak kat dunia, kat akhirat. Kot lah, amin. Wah, quite the adventure juga kan nak pergi TTDI punya bazar ni. Kita lalu jalan mana ni? Kami lalu jalan dalam mak. Kami lalu jalan dalam lah. Indah betul lah rumah Khaimah. Indah betul lah rumah Demon. Macam main The Sim. Saya nak masuk kiri. Oh my god.
Okay, not gonna lie bro, the houses here damn nice. Aku tak pernah lalu jalan ni malam, tengah hari. Aku malam okay. Hands down bro. Memang lawa-lawa sama mak kat sini. Semoga murah rezeki korang semua. God damn. There's an elevator. Sheesh. So, I don't know, man. So, suddenly, when you get to see all this rich stuff, you start to talk in English. You know? You get what I mean? It's like, hey, I want some of this too. Hey. How, though? Because I was impressed. This is impressive. Oh, huge plot of land to call your home. And a piece of strata. Yeah, that's beautiful. Jom lah potong lah. Aku dah malas. Oh, takut. Kejut kita. Dah terkejut dah. Oh, Honda. Okay. I assume it was a bit smaller, but I was wrong. Clearly I was wrong. Bro, I don't play shoot. Saya pernah melalui sini, tetapi saban hari tidak melaluinya pun. Kerananya pun nak buat apa? Tak ada tujuannya pun. Cari isi tempat kosong. Wah, seronok lah nak pergi bazar ni. Macam-macam macam-macam. Boleh kira pakai jari siap aku datang dekat area sini. Aku tak rasa motor aku boleh survive kat depan tu dengan telinga capang ni. So you stay put. 2.9 km lagi sikit mau sampai. Sabar. Okay, aku tak lokal kat sini, so aku sedikit seram. Thank you bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sengit sikit. Oh. Auntie. Oh my god. Tekayo. Kering bibir macam. Sedap lah. Thank you. Oh, busy. Masa tak? Thank you. Nak pergi bazar je pun. Macam sukan lah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Mana kiri kanan?
Saya nak squeegee boleh ke? Main squeegee. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Oh tak boleh. Oh dah. Tak save friend tau gini. Oh tak save friend gini. Tak save friend gini. Thank you. Tumpang lalu. Assalamualaikum. Excuse me. Good afternoon, good evening. Oh, ladies and gentlemen, I think I lost my rear brake. My rear brake don't feel no more. Oh my god. Macam tak function rear brake aku. Tapi saya tengok. Thank you. Wah. Tengok. Oh, dia gerak. Tapi tadi dia macam nanti tumpang lalu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah, that's how you do it. That is how you do it. Tapi brake macam tak ada brake kaki. So aku dah kena bawa behave sikit. Lepas ni aku kena check balik aku punya brake belakang. Oh no. See, I cannot even brake properly. Oh shit. Tak ada brake. Ada. Oh, ke sebab brake tu panas. Sebab pakai banyak kali. Betul, saya pakai banyak kali. Oh, dia terus tukar masuk. Boleh, tapi tak salah kalau kita banyak ke. Kalau ada motor ke. Tak saya banyak. Diamlah, kau cakap apa pun kau tak tahu. Oh lah zombie. Tak apa bang, saya tak marah bang. Saya nak bagi tahu kereta lain je yang kita ada di sini. Abang sila abang. Abang jalan abang. Thank you. Saya nak masuk kanan. Saya nak ke bazar TTDI. Nampak gaya macam dah sahabat dah. Elok lah merah. Aku pun nak check brake aku. Macam tak ada tu. Assalamualaikum. Kita dah sampai bazar TTDI. Sebab saya pun nak cari parking. Macam nak keluar je. Alhamdulillah. Rezeki tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah telah tiba. So jomlah tengok apa ada dekat bazar Ramadan ni. Thank you. So dah sampai bazar kat TTDI. Jom. Ada macam-macam lah. Tengok mabuk lah, tengok makanan. Banyak je. Aku tak tahu nak start dari mana, belakang ke depan ke.